Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Terima kasih kepada guru-guru yang sudi meluangkan masa untuk menyertai perbincangan ringkas ini. Seperti yang saya nyatakan dalam kumpulan WhatsApp tadi, kita akan membincangkan isu murid tahun 5 yang semakin kerap hari lewat ke sekolah. Saya berharap cikgu-cikgu dapat berkongsi pandangan tentang alat kemahiran berfikir yang paling sesuai untuk membantu kita membuat keputusan bagi menangani isu ini. Baiklah, tanpa melengahkan masa, saya menjemput guru disediakan perkongsian. Silakan cikgu. Assalamualaikum cikgu semua. Saya ingin mencadangkan penggunaan double bubble map. Alat ni sangat sesuai apabila kita ingin membandingkan dua cadangan penyelesaian supaya kita dapat melihat persamaan dan perbezaannya dengan lebih jelas. Sebagai contoh, kita boleh membandingkan memberikan hukuman dengan memberikan ganjaran kepada murid yang sering lewat. Dari segi persamaan, kedua-dua cadangan ini bertujuan mengurangkan masalah kelewatan, meningkatkan disiplin murid dan memastikan mereka lebih menepati masa. Dari segi perbezaan pula, hukuman dapat memberi kesedaran kepada murid melalui tindakan yang tegas, tetapi mungkin menyebabkan sesetengah murid berasa takut atau tertekan. Manakala, ganjaran pula mampu meningkatkan motivasi murid dan mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih positif kerana murid hadir awal atas galakan, bukan kerana takut dihukum. Pada pendapat saya, double bubble map sangat membantu untuk membuat perbandingan secara teratur. Namun, alat ini menunjukkan dengan jelas cadangan yang paling sesuai untuk dipilih. Itulah cadangan saya. Jadi, apa pendapat cikgu-cikgu yang lain? Terima kasih atas perkongsian tadi. Saya pula ingin mencadangkan penggunaan PMI iaitu plus, minus dan interesting. Jika kita memilih cadangan memberikan ganjaran kepada murid yang hadir awal, kita boleh menilai cadangan tersebut menggunakan PMI. Dari aspek plus, ganjaran dapat meningkatkan motivasi murid, menggalakkan kehadiran awal dan mewujudkan persaingan yang sihat dalam kalangan murid. Dari aspek minus, guru mungkin memerlukan sedikit kos atau masa untuk menyediakan. Selain itu, ada murid yang hanya berminat jika terdapat hadiah. Dari aspek interesting, ganjaran tidak semestinya berbentuk hadiah. Guru juga boleh memberikan sijil penghargaan, pujian atau lencana kepada murid yang menunjukkan peningkatan. Melalui PMI, guru dapat menilai sesuatu cadangan daripada berbagai sudut sebelum membuat keputusan. Apa pendapat guru yang lain? Setelah saya mendengar kedua-dua cadangan yang diberikan, saya berpendapat yang kedua-dua alat kemahiran berfikir ini mempunyai kelebihan masing-masing. Double bubble map sangat sesuai apabila guru ingin membuat perbandingan antara dua idea atau dua tindakan kerana maklumat dapat disusun dengan jelas. Walau bagaimanapun, jika tujuan utama guru adalah untuk memilih tindakan yang terbaik, saya berpendapat bahawa PMI lebih sesuai digunakan. Hal ini kerana PMI bukan sahaja membandingkan sesuatu cadangan, malah membantu guru menilai kelebihan, kekurangan dan perkara menarik secara menyeluruh. Oleh itu, keputusan yang dibuat akan menjadi lebih objektif, rasional dan sesuai dengan situasi yang dihadapi. Itu sahaja pendapat saya. Terima kasih atas semua pandangan yang diberikan. Berdasarkan perbincangan kita, saya mendapati bahawa kedua-dua alat kemahiran berfikir mempunyai fungsi yang berbeza. Double bubble map sangat berkesan untuk membuat perbandingan antara dua cadangan. Namun begitu, PMI lebih sesuai untuk digunakan oleh guru kerana alat ini membantu kita menilai sesuatu cadangan secara menyeluruh sebelum membuat keputusan. Oleh itu, saya bersetuju untuk menggunakan PMI dalam menangani masalah murid yang sering hadir lewat ke sekolah. Saya berharap keadaan ini dapat membantu guru membuat keputusan yang lebih sistematik dan berkesan. Terima kasih semua atas kerjasama yang diberikan.